Hello guys. Welcome back to our channel. Okay, so disclaimer, kalau macam rasa tak faham apa saya cakap tu, maafkanlah saya pakai return lain. Kita on the way pergi KL. So lagi sejam lebih nak sampai KL. And then tadi kita dah pergi Gunung Ledang saja nak macam cedek-cedek kaki, sebab tadi on the way pergi KL tak jam. So kita macam okey lah pergi Gunung Ledang sekejap. So main-main sikit dengan ikan. Tapi Gunung Ledang yang air terjun tu dah tutup sementara waktu. Kita pergi yang dekat area Taman Negara. Dapatlah main anak sungai dia je. Kecil-kecil lah tapi okey lah. Tapi kita orang tak record video sebab kita ingat tak nak buat vlog. So ni kita buat vlog pun secara tiba-tiba. Sebabnya kita orang sebenarnya nak pergi balik hari je. So pergi petang, pergi pagi, balik malam. Sebab kita ada open house. And then alang-alang tu nak pergi raya rumah family saudara-saudara lah juga kan. And then tiba-tiba kakak saya dia ada pergi macam vacation dekat Negeri Sembilan, dekat Padison. And then so saya nak kena turun balik pergi Batu Pahat. And then bila pergi balik macam daripada kita pergi KL, patah balik Johor, better kita duduk dekat area Negeri Sembilan je kan. So tak sakit-sakit badan semua tu kan. And then so kita buat vlog. So nanti korang tengok lah kita buat vlog. Sebab kita tak bawa baju. Kita nak pergi beli baju, beli murah-murah aja. Hotel pun tak book lagi. Baru nak batu fikir je. Hello guys. Dapatnya kita orang pakai handphone tau. So macam dia macam dekat sangat. Okay, so kita orang dekat Deep Pulse punya shopping center. Deep Pulse shopping center dekat Puchong. Sebab ini dia mall paling dekat yang kita boleh dapat. Sebab kita ada pertukaran plan. Sebab open house tu tak pukul 3.30. So kita nak masuk. Sekarang baru pukul 3. So alang-alang ada masa ni cek lah baju kejap. Kalau dekat sini kita baru keluar kedai baju. Kita dah pun beli baju kita. Dah jumpa baju. So sekarang kita nak pergi Watson, nak beli barang-barang kelengkapan macam deodorant. Ya. Tapi kita nak dekat mana? Dekat atas ke tadi? Kita tak tahu mana mall ni. Macam dekat atas lah tadi. Saya pun tak ingat. So alhamdulillah mall yang kita pergi ni jumpa dekat baju. Hidup dah ni ada mana? So okey lah. Daripada tak jumpa. Okay guys, so kita dah habis settle beli baju, beli barang-barang essential yang patut beli. So kita on the way pergi mana? Kita terus pergi open house. Tapi hujan lebat kan. Lebat gila. Kita orang macam dah lah ngantuk. Tengok mata kita mata-mata tengah ngantuk. Kejap. Serius hujan lebat gila weh. Lebat. Kat kereta tu ada rabbit. Dia perempuan maybe. Hujan yang turun. Si hujan ni basah weh. Dah sampai dah rumah open house. Semua dia kena jalan sikit. Jalan banyak. Hujan. Okay lah, kita nak masuk open house. Okay guys, so kita memang tak update apa-apa. Sorry lah. Lepas kita daripada mall tu, kita pergi open house. Lepas tu hujan lebat. Ada rakut kot tadi tak silap? Ada. Okay. Hujan lebat. And then kita makan. And then lepas maghrib kita gerak daripada Puchong. Kita pergi Port Dickson. Cerita dia sebab kakak saya ada kat Port Dickson. Biarlah dia nak honeymoon, kita kacau dia honeymoon. Itu yang sekarang ni. Tadi video terangan ni dah gelap. Dah gelap kan. So sebenarnya tadi kita dah pergi dah kat tempat dia. Dia kata dia pergi kat Lexis Hibiscus dekat Port Dickson. Bukan Lexis Hibiscus, Grand Lexis. Tak, dia kata kita orang ingatkan Lexis. Kita ingatkan Lexis Hibiscus. And then kita pun search. And then kita don't know pun yang ada banyak Lexis, Grand Lexis, semua benda tu kita tak tahu. And then kita pergi dah sampai dekat Lexis Hibiscus dekat Teluk Kemang. Kemang kan? And then kita macam tanyalah macam Abang Ipah cakap kat mana tak nampak. Lepas tu dia kata dah kat lobi ni. Macam ada macam persia faham. Rupanya salah tempat. Rupanya bukan dekat situ. Diorang pergi tempat
Dekat seberang sana weh, kena gerak 38 minit macam tu. Dekat Grand Lexus ya. Dekat Grand Lexus. Lexus sorry. Sorry, Grand Lexus. Ha. So kita macam patutlah macam tak ada orang pun kat situ. Ingat dah berehat dah. Ingat berehat. Lepas tu kena jalan lagi. Dan sepanjang perjalanan rupanya yang dekat belah yang tadi kita pergi tu macam mati kawasan dia. Macam Kawasan perkampungan. kosong. And then kita nak pergi ke sana, ke Grand ni, kawasan dia hidup lah. Macam lalu kat pantai, banyak kedai-kedai buka. Okey lah. And then kita macam okey, kawasan ni pun banyak-banyak tempat-tempat hotel untuk macam untuk makan pun ada banyak lah. Okey, tadi sumpah tak ada apa-apa. So kita on the way nak pergi nak pergi kat Grand ni. Kesan nak bypass saya, dia dah tunggu kat lobby lama sebab dia kata tak nak balik bilik. Sebab saya pun tak tahu, kita orang pun tak tahu ada 3 Lexus kat sini. Even though saya pernah pergi Lexus ni, tapi time tu ikut ibu ngayah lah. So kita ikut je lah, tak tahu pula ada banyak Kita kan. ikut mak je. So sekarang kita macam terbinga. Sebaiklah baru pukul berapa sempatlah jumpa. Pukul 10 jugalah walau pukul apa tu. Ya tu. Tu tadi hujan weh. So kita nak sampai. Akhirnya kita dah sampai. Tapi parking kita jauh geng, sana. Jalan jauh. Tak tahu pula ada banyak Lexus. Saya cuma ingat yang satu tu je, yang tepi laut tu, yang ada bunga-bunga. Yang sana Lexus, yang sini Grand Lexus. Nampak tak? Yang sana kita tak pakai kamera. Yang ingat tu, yang itu Lexus. Yang ni lain tau. Yang ini Grand Lexus. Yang kita nak pilih Grand Lexus. Banyak orang. Ada buat promotion ke apa kat sini? Sumpah penuh eh. So kita orang pun ambil lah ada barang-barang kita beli tadi. Nak makan kat hotel. Abang ipar saya tengah tunggu tu. Bateri tinggal 3% je. Saya macam nampak dia. Tadi dia dah bye-bye dekat tepi tu. Kesian dia, kita zoom dia. Nampak tak? Dekat situ. Dia menunggu dengan tenang. Tak tenang mana pun. Dalam 2 jam. So kita naik bagi. Saya pakai tadi bagi tu. Start pukul 1 pagi, 1 petang. Pukul 10 ni. Lama juga kan? Lama dah. Hello. Oh, yang kat sini. JKR buat ini. Dia JKR hanya masuk sekolah menengah. Aku pernah pergi. Tahu pun ada orang juga kan. Dah sampai. Ada orang. Dah sampai. Ada orang nak fikir nak terjun. Tapi tak boleh. Oi. Ada orang fikir nak terjun. Dia masuk keluar daripada tingkap. Okay guys, so kita dah balik daripada Lexus, Grand Lexus yang salah tu dalam pukul 2. And then kita orang pun macam dah pukul 2 pagi. So kita macam okay lah, kita booking je hotel yang macam dekat-dekat sini je. Dekat 2 km je lah daripada Grand Lexus. Tak jauh pun. Tak jauh lah. So dalam 2 km. Ada sebab kita nak untuk tidur je. Pusing lah sikit. Kalau korang just nak, siapa yang ada kerja dekat PD and ataupun setakat urusan-urusan kecil dan tak nak tidur hotel mahal, hotel ni okey. Okay lah, not bad. Dia just normal, macam tak kecil sangat, tak besar sangat. Harga bawah RM120 yang kita orang dapat. Okay, korang faham-faham je lah yang mana saya pelak. Saya pakai retainer baru. So ni pintu masuk. Masuk je akan dapat ni lah. Tempat tak lagi, letak kasut, tak barang. So kita orang tak bawa apa-apa barang. Kita orang beli baju je tadi, nampak tu kat store baju. So ni barang telekung saya semua tu lah. Dia akan bagi hanger, ada lampu. Kita orang tukar letak kasut. And then ada bagi tu sampah. Dekat sini ada jumpa tandas. Tandas not bad, besar juga. Oh, kita orang tak pakai kamera sebab ingatkan tak nak vlog. Tandas tu besar jugalah. Normal lah, tapi tak lah. Ada lagi kecil bagi ni. Just normal, dia ada bagi sabun, shampoo. And bersih, tak ada bersih. Bersih eh. Dinding ni pun, dia punya tile dekat dinding ni pun lawa lah. Bukannya hotel yang bajet-bajet hotel bodoh orang panggil. And then keluar je daripada toilet tu,
Jumpa lah cermin besar. Siapa nak make up, yang perempuan-perempuan suka make up. Besar kan? Inilah tempat untuk korang bersiap. And then jumpa katil. Katil macam ni lah. Tempat kat Negeri Sembilan tak berapa macam upgrade sangat. Dia macam style lama. Kecuali Lexus. Ni dia bagi biasalah lampu tidur. Ada aircon yang risau. It's normal ni macam tidur dekat yang kat KL tu. Yang kat rumah kakak. Yang macam ni. And then dia bagi meja. Kat meja ni guys, dia bagi 2 coffee Indo coffee. And then water heater. Ada satu hotel tak sediakan water heater. Betul. So okey lah kalau korang nak minum kopi malam-malam dah ada. Nak minum kopi okey apa? Harga tak sampai 1.5. Aduh. Sakit. Jari aku kena kursi. Main-main. Tak main-main. Okay, and then dia bagi TV. Nampak tak dia bagi TV? Saya lagi. Jangan belilah barang-barang kelengkapan tadi. Beras gigi. Hi guys. Selamat pagi. Besar saja benda hitam ni. So this is the second day kita dekat Port Dickson. So kita cancelkan plan kita semalam yang nak pergi Batu Pahat sebab orang tak ada kat Batu Pahat. Dekat rumah. Jangan kita nak ke rumah. So alang-alang family saya pun dah on the way sini. Kita decide nak Jalan-jalan kat tepi pantai, minum kopi gitu. So nasib baiklah saya buat make up. Sebab dia kata kat PD ni ada sus kopi tepi laut yang lawa. Saya tak tahu. Macam mana boleh tahu? Benda tu dah viral. Mungkin dah viral tapi saya tak tahu. So jomlah kita pergi. Kita dah sampai dekat PD Waterfront guys. Guys tengok keindahan laut. Dah sampai tapi kita nak pergi Zeus tadi. Panas Zeus penuh gila-gila sebab hari ni hari Ahad. And then kakak kata kita jumpa dekat Kenangan Coffee. Kita pakai dekat Mary Brown. Tu Zeus Coffee dah penuh dah penuh tengok tu sampai keluar-luar. Kita tak boleh duduk situ. So kita orang pergi Kenangan Coffee. Kenangan depan je kat Zeus tu. Nampak satu keluarga datang berjalan-jalan. Setelah ada keluarga saya sini. Ni keluarga mentua kakak saya. Ni tengah struggle. Bang masuk YouTube bang. Oh ya. Dah cukup je. Ramai orang beratur. Ni permulaan. Pusing-pusing kita angkat sini. Selamat ni. Dia banyak geng collection. Okay guys, so tadi queue ramai gila. So kita orang order daripada apps and then kita tunggu kat Kenangan Coffee. Tunggu pun lama juga Zat. Lama. Hampir setengah jam. Sebab ramai gila. So kita orang dah dapat air kita yang ni. Jom. Mana air kita orang? Kita orang try yang baru lah. Takkan nak beli yang sama. Kita orang try. Dia cantik weh. Try. So Spanish latte. SOE Spanish latte. I don't know what it tastes like. So dia kata eksklusif kat sini, so kita try je. Tengok view belakang. Nampak tak view guys? Tak ada orang kat atas. Tak tahu lah kenapa dia tak naik. Ada anak sugar kat sini. Tengoklah ada main buah yang tak boleh gerak. Kenapa tak boleh gerak perempuan tu? Join. Join. Laki bila jumpa motor. Tengok tu. Dia jumpa motor dia ambil gambar. Dia tanya pasal motor. Saja dah. Apa buat gambar? Guys, so kita ada brother nama Syamel. Nama Syamel. Yes. Abang ambassador Haji. Bukan, saya salesman. Oh, salesman. Saya tukar racun. Ni tak boleh ni. So guys, tengok motor-motor dia. So, yang ni line up 2025. And yang Oh. awak tengok ni is favorite colour lah. Usually kalau Harley hitam dengan chrome. Betul. Betul? Yep. Memang baik. Tapi tengoklah. So ini design tahun ni. Tak ada, ni bukan buat. Oh,
Tapi dekat paket ni pun ada. Ambil nasi dulu. Dia suruh ambil macam ni. Tak anu nak. Dia bukan tak ramai. Ada banyak lauk. Tak tahu nak ambil apa. So, kita makan ambil ayam sambal, ayam kicap, ada sayur kobis dengan daging salai. Kita ambil air kosong sebab tak tahu nak air apa. And then kita dekat tepi-tepi anak sungai ni. Okey lah. Nah, ini semua kawasan dia besar gila. Ni bahagian atas dia. Atas pun ada lagi. Ni tak ada orang pun. Okay lah. Kita kena bayar. Okay guys, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Dia mungkin macam sikit-sikit sebab kita tak ada planning nak vlog. So thank you so much untuk tengok kita punya video. Walaupun tak lama, saya rasa macam 12 minit je kot. Tak macam tu lah. So hope you guys enjoy. And sorry juga kalau nampak muka saya tu tak berapa nak siap sebab saya tak make up. Lepas tu tak faham apa saya cakap sangat sebab saya pakai retainer baru. And then korang kalau macam ada idea ke apa benda nak kita orang buat next time, sebab kita ada satu lagi video pending sebab tak sempat nak edit. Tapi insyaAllah kita akan cuba untuk buat seminggu sekali. So hope you guys can macam support kita. Tolong komen lah sikit untuk ada macam interaction. Like, share, lepas tu subscribe lah channel kita juga. Saya tahu je ramai juga saya jumpa yang tengok video kita orang, cuma korang tak subscribe. Tolonglah kita orang macam tunjuk support. So tolonglah komen. So jumpa korang Akib tak ada sebab ini dah the third day, the next day, sebab kita orang semalam tak sempat nak buat outro. So see you guys next time. Bye bye.